Bila orang nak mula simpan emas, satu benda yang sangat penting untuk difahami adalah bukan semua emas sesuai untuk tujuan simpanan. Barang kemas, gold bar dan dinar memang semuanya emas tetapi fungsi dia tak sama. Kalau barang kemas, kebanyakannya dibeli untuk dipakai dan dijadikan perhiasan. Sebab itu harganya lebih tinggi kerana ada kos upah, desain dan margin kedai. Bila jual semula, bahagian itu biasanya tak dikira sebab itu ramai rasa macam rugi beli emas. Tetapi kalau tujuan nak menyimpan nilai duit, sebaiknya pilih gold bar atau dinar macam ni. Sebab apa? Sebab gold bar dan dinar di Public Gold dibuat khas untuk tujuan simpanan. Ketulinannya emas 999.9 dan harga lebih fokus kepada nilai emas itu sendiri. Dan spread jual beli juga lebih rendah berbanding barang kemas. Sebab tu, bila kita beli emas Public Gold dalam bentuk gold bar atau dinar, kita sebenarnya sedang membina aset simpanan masa depan. Public Gold juga memudahkan orang ramai untuk mula menabur emas mengikut kemampuan. Kalau ada bajet besar, boleh terus beli gold bar atau dinar. Kalau nak mula menabung sikit-sikit, boleh menabung melalui akaun Emas Gap Public Gold. Jadi, kita tak perlu tunggu kaya baru nak bermula menyimpan emas. Tapi tuan-puan simpanlah emas sampai kita kaya. Yang penting, pilih emas yang betul mengikut matlamat. Kalau nak pakai, pilih barang kemas. Tapi kalau nak bina simpanan jangka masa panjang dan melindungi nilai duit, emas Public Gold dalam bentuk gold bar atau dinar yang lebih sesuai. Bila kita dah faham perbezaan itu, barulah kita mula menyimpan dengan lebih yakin. Bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh isi borang siap di bawah. Nanti saya bantu tunjukkan cara dan langkah yang betul untuk mulakan tabungan emas pertama bersama Public Gold.